Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dunia kita pada hari ini sangat kaya dengan kepelbagaian dari segi agama, budaya dan bangsa. Kepelbagaian ini boleh menjadi satu kekuatan. Namun, jika tidak diurus dengan baik, ia boleh membawa kepada salah faham, ketegangan dan konflik. Dalam sejarah dan dunia moden, ada dua dokumen besar yang menunjukkan bagaimana manusia hidup bersama walaupun berbeza agama. Dokumen itu ialah A Commonwealth Initiative dan Piagam Madinah. Hari ini saya akan membawa anda melihat bagaimana kedua-dua dokumen ini muncul, apa tujuannya dan apa yang membezakan kedua-duanya. Apa itu Commonwealth Initiative? A Commonwealth Initiative ialah sebuah surat terbuka yang diterbitkan pada tahun 2007. Ia ditandatangani oleh 138 orang sarjana Islam dari seluruh dunia. Kenapa ia diterbitkan? Kerana selepas peristiwa 11 September 2001, hubungan Islam Kristian menjadi sangat tegang. Banyak stereotip muncul yang menganggap Islam ini sebagai pengganas. Kristian pula dianggap anti-Islam dan media dunia telah memburukkan keadaan. Keadaan bertambah panas apabila Pope Benedict XVI pada tahun 2006 mengeluarkan ucapan yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Dunia ketika itu hampir kembali kepada era penuh konflik. Namun, telah lahirnya A Commonwealth Initiative yang merupakan satu usaha untuk menyejukkan suasana dunia. Dokumen ini membawa dua mesej utama. Yang pertama, cinta kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Kedua-dua agama iaitu Islam dan Kristian telah berkongsi nilai ini. Commonwealth Initiative tidak memaksa sesiapa. Ia bukan undang-undang dan ia adalah seruang moral iaitu kita berkongsi nilai yang sama, jadi mari berdialog bukan bermusuhan. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah pula ialah dokumen yang jauh lebih tua digubal oleh Nabi Muhammad SAW selepas baginda berhijrah ke Yathrib. Sebelum piagam ini diwujudkan, masyarakat Madinah sangat tidak stabil. Buat Aus dan Kharaj telah sudah lama berperang. Terdapat kaum Yahudi, kaum Muslim, Muhajirin, Ansar dan puak-puak Arab lain. Mereka hidup dalam satu tempat tetapi tiada sistem untuk menyatukan mereka. Di sinilah Nabi Muhammad SAW telah memperkenalkan Piagam Madinah yang merupakan dokumen untuk menyatukan semua kaum ke dalam satu masyarakat yang mempunyai hak, tanggungjawab dan undang-undang bersama. Ia dianggap sebagai antara perlembagaan masyarakat majmuk yang pertama dalam sejarah dunia. Berbeza dengan Commonwealth Initiative, piagam ini mempunyai kuasa mengikat iaitu dengan menetapkan sistem keselamatan, hak minoriti, kebebasan beragama dan peraturan bersama demi keamanan. Jom kita masuk kepada perbandingan A Commonwealth Initiative dan Piagam Madinah. Perbandingan pertama, tujuan kemunculan. Mari kita lihat apakah perbandingan antara Commonwealth Initiative dan Piagam Madinah. Okey, yang pertama adalah tujuan kemunculan, di mana Commonwealth Initiative ini muncul kerana krisis global moden yang ia mengadangi hubungan Islam dan Kristian yang tegang selepas peristiwa 11 September 2001. Objektifnya adalah untuk menghapuskan stereotip dan membuka ruang dialog yang damai. Piagam Madinah pula muncul kerana masyarakat Yathrib ni porak-peranda dan ia bertujuan untuk menyatukan puak yang bertelagah dan mewujudkan negara masyarakat yang majmuk dan stabil. Secara ringkasnya, Commonwealth Initiative ini telah menyembuhkan hubungan global, manakala Piagam Madinah pula telah menyembuhkan masyarakat tempatan. Kita lihat kepada perbandingan kedua iaitu bentuk dokumen. Commonwealth Initiative ialah dokumen moral etik iaitu ia tidak mengikat dan tidak ada undang-undang atau hukuman. Ia hanya mengajak kepada nilai bersama. Manakala Piagam Madinah ialah dokumen politik perundangan. Di sini ia akan mengikat semua ahli masyarakat yang mempunyai ada undang-undang, tanggungjawab bersama dan hukuman bagi pelanggaran tersebut. Secara ringkasnya, Commonwealth Initiative ni telah membentuk satu hati, manakala Piagam Madinah pula telah membentuk satu sistem. Perbandingan yang ketiga adalah asas teologi dan visi moral, di mana Commonwealth Initiative berasaskan kepada dua nilai universal, iaitu cinta kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Manakala Piagam Madinah pula dibina atas prinsip keadilan, kebebasan beragama dan perlindungan hak serta tanggungjawab bersama untuk menjaga keamanan. Secara ringkasnya, Commonwealth Initiative membina hubungan hati, manakala Piagam Madinah pula untuk membina hubungan masyarakat. Apakah impak dokumen ini terhadap dunia masa kini? Hari ini, nilai Commonwealth Initiative sangat berguna dalam dialog antara agama bagi meningkatkan persefahaman dan empati antara Muslim dan bukan Muslim di Malaysia. Manakala Piagam Madinah pula relevan dalam pembentukan dasar kerajaan, integrasi sosial, perpaduan nasional dan model Malaysia Madani. Dengan kata lain, Commonwealth Initiative memberikan nilai, manakala Piagam Madinah pula memberikan struktur dan kedua-duanya sangat diperlukan untuk masyarakat majmuk pada masa kini. Kesimpulannya, walaupun Commonwealth Initiative dan Piagam Madinah ni muncul dari konteks yang berbeza, namun kedua-duanya sangat berkongsi tujuan yang sama dan ia telah membina masyarakat yang aman, harmonis dan saling menghormati. Jika dunia moden menggambarkan nilai Commonwealth Initiative dan sistem Piagam Madinah, kita boleh membina masa depan yang lebih bersatu dan damai. Sekian, terima kasih daripada saya.